Sakit di bahagian pinggang yang datang bersama skoliosis, kaki pendek, yang tidak hilang walaupun anda berehat, berbaring atau yang menjadi lebih teruk apabila anda bangun. Dalam video ini, saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana untuk memperbaiki otot utama yang menyebabkan sakit pinggang dengan cara yang anda tidak pernah lihat sebelum ini. Anda akan faham kenapa otot ini menyebabkan begitu banyak kesakitan dan yang paling penting, anda akan lihat bahawa anda tidak perlu muda, kurus atau sangat fleksibel untuk melakukan senaman ini dan melegakan kesakitan ini dengan segera. Gembira! Selain daripada sakit pinggang, sakit belakang, otot quadratus lumborum juga boleh menyebabkan skoliosis atau kaki pendek palsu. Dan otot ini menyebabkan banyak masalah kerana ia sangat tertekan dengan ketegangan di bahagian depan tulang belakang, ketegangan otot serta ketegangan yang datang dari belakang tulang belakang dari fascia. Maksudnya, tak kira di mana masalah itu berada, otot ini boleh menjadi terlalu terbeban. Dan kita akan mula dengan melegakan ketegangan otot. Ketegangan di bahagian depan tulang belakang. Senaman yang akan kita lakukan ini adalah sejenis urutan pada bahagian yang tangan tidak dapat capai. Kita akan menggerakkan bahagian ini yang merupakan pertemuan 3 otot penting. Daripada diafragma, psoas dan juga otot quadratus lumborum itu sendiri. Anda akan memerlukan bantal yang lebih keras, lebih padat atau selimut tebal yang dilipat. Anda akan menyokong, akan baring di atas selimut atau bantal itu, menyokong dari tengah dada hingga ke paras pusat. Adalah wajib apabila anda berbaring, anda tidak boleh menggerakkan tulang dada mahupun kawasan perut. Jom kita mulakan. Anda akan berbaring perlahan-lahan, memberi perhatian kepada kedudukan bantal. Berbaringlah dengan cara yang santai. Sokongan bantal inilah yang akan membantu kita bernafas dengan lebih mendalam sampai ke bahagian belakang diafragma. Jadi, dalam posisi yang santai, dalam posisi yang selesa untuk anda, lakukan pernafasan yang dalam dan perlahan, tanpa tergesa-gesa. Semakin dalam anda dapat bernafas, semakin anda dapat membawa udara ke bahagian bawah perut, ke bawah pusat, ke pelvis, itu lebih baik. Anda akan berada di sini sambil berehat dan bernafas. Secara perlahan, cuba bawa udara ke bahagian bawah selama 1 hingga 3 minit. Selepas itu, bangun perlahan-lahan dan anda akan merasai satu rasa relaksasi, satu kelegaan yang luar biasa pada tulang belakang. Fenomenal. Lapisan yang menutupi otot quadratus lumborum ini adalah sebahagian daripada fascia di bahagian belakang. Dan dari situlah datangnya rasa sakit dan rasa terbakar itu, rasa sakit yang merebak yang tidak hilang walaupun anda berehat atau berbaring. Untuk menyelesaikan masalah ini, ramai orang mencadangkan alat pengurut, malah alat pengurut yang kelihatan seperti mesin gerudi atau urutan menggunakan bahagian tangan ini. Tetapi di situ ada 2 masalah. Yang pertama ialah, jika fascia itu sangat sensitif, urutan secara langsung dan lebih kuat boleh memburukkan lagi kesakitan yang anda rasa. Masalah kedua ialah ramai orang tidak dapat mencapai dan mengurut kawasan itu untuk masa yang lama. Kenapa? Kerana ia membebankan dan menyakitkan bahu. Tetapi, ada cara yang mudah, jauh lebih ringkas dan selamat untuk memperbaiki fascia itu. Anda akan menggunakan bola getah, bola fizioterapi yang boleh didapati di farmasi atau kedai fizioterapi. Atau jika tiada, anda boleh gunakan bola kertas. Letakkan bola itu di sebelah tulang belakang, sebaiknya di tempat yang sakit. Kemudian, anda akan menekan bola itu, tekan perlahan bola itu ke dinding. Cuba sandarkan, sokong seluruh tulang belakang pada dinding tanpa menekan bola itu terlalu kuat. Saya tak mahu anda cedera ya. Ingat, tekanan itu mestilah ringan sepanjang masa. Akhir sekali, anda akan condong sedikit ke arah yang anda tekan, ke arah bola itu berada. Pada masa itu juga, anda akan rasa otot quadratus lumborum menjadi lebih rileks. Ini akan mempercepat prosesnya. Teruskan bernafas di sini dengan perlahan dan selesa selama 1 hingga 1,5 minit. Selepas itu, kembali dan lakukan perkara yang sama pada sebelah lagi. Adakah keputusan ujian awak menunjukkan cakera tergelincir? Saya terangkan satu persatu.
Bagaimana untuk mengetahui sama ada sakit ini datang daripada cakera tergelincir yang sebenar, saraf sciatic yang meradang atau jika ia hanyalah sakit otot dalam video ini? Hanya klik di skrin untuk menonton. Dan jika saya dapat membantu awak hari ini, tolong ucap terima kasih dengan berkongsi video ini dengan seseorang yang awak tahu mengalami sakit di bahagian bawah belakang, ada masalah tulang belakang. Itu sahaja yang saya minta. Pastikan video ini sampai kepada mereka yang memerlukan. Saya berhenti di sini dulu. Salam hormat dan jumpa lagi.